Strike. Oh, strike. Right, assalamualaikum geng, selamat pagi. Okay, so selamat datang ke YouTube channel aku. So hari ni aku ada jumpa satu spot. Okay, boleh tengok dia punya spot. Ada lumut-lumut sikit. Lepas tu ada ruang untuk kita cast. Okay, di sepanjang parit ni geng. Okay, so hari ni aku akan mencari strike haruan. Kita layan sejam dua, kita balik kerja. Layan sejam dua, tapi ni dah rintik-rintik dah ni geng. Tak tahu lah tak pergi hujan ke tak. Harap-harap tak hujan lah. Dekat sini kita boleh cast kat geng. Lawan. Okay, so jom tanpa buang masa, kita set up, kita mancing. Kepada sesiapa yang baru jumpa channel YouTube aku, bantu aku geng, subscribe, tekan butang lonceng. Jom kita set up, kita mancing. Let's go. Alright guys, so hari ni kita try pakai soft rock dulu lah. Tengok macam mana. Semoga ada yang sudi ambil. Oh, dua zip ni berapa pula. Soft rock. Soft rock ESPS. Ini Tiger V2. Color pink, orange, pink. Jom kita try casting. Cari strike pagi-pagi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try depan tu dulu. So kita pergi sampai sana. Let's go. Lumut dia tebal kot. Oh, boleh tahan. Di sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. First cast tak ada yang sambut. First cast sendu. Second cast of the day. Right. So untuk setup aku ni menggunakan rod daripada EXP, rod Phantom Pro 612 LB. Aku pair dengan reel Ninja Turtle backing. Alright gang, tali 30, leader 30. Oh, strike. Curut. Strike yang pertama. Alhamdulillah, curut. So, kita release. Saya ni kita release kan. Kecil. Oh. Alhamdulillah guys. Ada yang sudah ambil. Guys, terrelease balik. Thank you bro. Mantap. Jom kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang ni besar sikit dari tadi. Tapi masih curut, masih kategori curut. Astaga, astaga. Allah, buah tu. Curut ni. Tak tahu sini memang kecil-kecil ke apa. Sofa USB. Tak. Okay, strike yang kedua. Tapi yang ni besar sikit lah daripada tadi. Tapi masih curut. Jangan terlalu sebelik. Yang ni sis okey. Ni sis sedap ni. Tak. Alhamdulillah. Sofa EXP. EXP Tiger. Strike ketiga. Dah saya cakap. Strike yang keempat ni. Alhamdulillah.
Mantap eh. Yang ni kita tapau eh. So 2 ekor kita lepas, 2 ekor kita tapau. Okay. So jom geng, aku rasa cukup lah 4 ekor hari ni. Okay, layan lepas balik kerja. Sehari petang kita kerja lagi. Okay, so kita layan 4 ekor hari ni. 2 kita lepas, 2 kita tapau. Alright geng, so hari pun nak hujan. Jom kita ciao geng, kita balik geng. Alright, so jangan lupa bantu aku, tolong tekan butang subscribe, tekan butang loceng geng. Alright geng, mantap.